Hello guys, selamat datang ke video Faris channel. Kira hari saya nak unbox Kak Boboiboy Pet Blazing Force nombor 6 dengan 9. Kita review ke Kak Pet Blazing Force nombor 6 ni saya beli dekat Official Manda Putrajaya dengan harga RM5.50. Okay, dengan Kak Pet Blazing Force nombor 9 ni saya beli dengan harga RM5.50 juga. Tapi saya beli kat kedai lain. Saya beli kat Galactic Comic Putrajaya kat tepi Manda Putrajaya. Lelang dekat Manda tu kita. Jika ada dah beli kat ni ada bercakap kedai buku yang mana macam MPH, Popular, Galactic Comic dengan Semua Bookstore dengan kat on ni boleh cakap TikTok Shop dengan Shopee. Okay, kalau kedai makanan boleh cakap Minus dengan 7E. Okay, kerana ada beli kat ni dengan dengan kedai buku besar, kedai buku cukup besar. Lepas tu kita buka, kita mulakan dengan pack nombor 6 dulu je kita buka. Okay, jom kita mulakan. Let's begin. Okay, kita dapat HP marker. Kita dapat kita dapat Gopal. Kita dapat Tokang dari cerita Kamato. Kita dapat Maripos. Kita dapat Awesome Daun. Kita dapat Boboiboy Gempa dan kita dapat last kali Boboiboy Gentar yang Fisher Freezer favourite saya. Okay, nombor 2 kita jom kita review. Okay dah, jom kita buka HP marker ni. Okay, next yang last kali kita unpack Kak Boboiboy Sopan Pet nombor 9. Okay, pet nombor 9 ni okay, ni kan Boboiboy Sopan. Kita unbox tadi nombor 6 tadi. Kita unpack Boboiboy Gentar. Kita dah tahu masa tu kita buka. Okay, HP marker lagi. Okay, kita dapat kad Tok Kasa macam kad Pet Fusion. Kita dapat Rocket Free dan cerita Bekawata. Kita dapat Boboiboy Halilintar Elemental Favorite nombor 2 saya. Kita dapat Kuputri. Kita dapat Awesome Daun dan kita dapat Kak Boboiboy Sopan kat special. Okay, ni Kak Boboiboy Sopan Elemental Fusion favorite saya. Okay, ni transparent. Kita assemble dulu. Okay dah, jom kita kita macam menarik je. Ya, kita sebutkan ini. Menarik. Okay, kita test lah. Kita lipat. Okay, mula macam ni lipat SP marker ni. Kita nak bawa selama 4 minit je. Okay, siap. Okay dah, sampai sini video kita. Kalau dia nak beli kat Boboiboy Pet Blazing Force ni, dua-dua ni macam saya cakap tadi, dia bercakap kedai buku yang masa macam MPH, Popular dengan ke Galactic Comic dengan dekat Semua Bookstore. Okay, kalau dekat online bercakap Shopee atau TikTok Shop ya. Okay, dengan Monster Store. Okay, lupa nak cakap dengan kat kedai makanan bercakap survey dengan manis ya. Kena beli kedai buku, kedai makanan besar, bukan kedai buku cukup dengan kedai makanan macam Kopas. Kita sampai sini video kita. Kita dengan saya beli dengan harga RM5.50 dapat kat sekarang sebelum kehabisan stok. Kita sampai sini video kita duduk kat raya. Kita sampai sini video kita. Kita bahas semua bahas sebenarnya kau terbaik. Yes, Bye.